Korang nampak tak bangunan merah ni yang ada jam besar ni? Okey, depan ni ada benda yang best. Bagi yang tak tahu, depan je daripada bangunan merah tu ada satu bazar. Bazar ikonik Bandar Hilir Melaka. Masa tengah rekod ni hari Rabu tau. Ramai meriah macam ni. So aku nak bagi tahu korang ada 5 sebab kenapa korang kena datang dekat Bazar Raya Ikonik Bandar Hilir Melaka ni. Yang pertama dah tentulah pasal makanan. Korang boleh berbuka dekat sini. Korang boleh cari makan kuda-kudapan. Nak yang ringan yang berat. Kebanyakan makanan kat sini semua adalah local produk dari Melaka. So makanan nombor 1 lah. Nombor 2 pasal duit. Tiap malam boleh menang duit cash, wang tunai dekat sini. Cabutan harian sehingga RM1,000, cabutan mingguan sehingga RM2,000. Cabutan tunai ni berlaku setiap malam. Janji korang belanja dekat sini terus boleh join dah cabutan ni. Yang menang ni kenal kita. Seri mana pot makan Melaka. Yang ketiga, kita boleh menang motor dekat sini. Macam abang ni, dia belanja RM25 je. Siapa sangka tiket dia tu menang motor. Motor ni nak dapat setiap minggu ada cabutan. Best kan bazar ni? Sebab keempat kena datang kat sini sebab bazar ni meriah, murah dan ada pelbagai barangan tempatan. Yang cari brand-brand lokal kat sini ada macam-macam brand lokal dan boleh dibanggakan. Brand ni semua berkualiti tau. So kalau kata nak cari barang raya, nak cari alas meja, kuih raya ataupun slipper, baju kebaya, tetap ada kat sini. Benda yang ramai tak tahu. Organizer bazar kali ni datang daripada Abang Mat Lelong sendiri. Abang Mat Lelong ni Raja Lelong. Bila Raja Lelong yang buat event, ini poin kelima yang paling best. Setiap minggu lepas ni korang datang kat sini, dia ada buat barangan lelong dekat pentas utama. Ni orang yang bertanggungjawab. Ini dia Abang Mat Lelong. Dia jual barang serendah RM1 je atas pentas.